Assalamualaikum dan salam sejahtera. Firman Allah SWT, katakanlah, mengembaralah kau di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluknya dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula, iaitu pada hari akhirat, iaitu dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Surah Al-Ankabut ayat 20. Nama saya Nur Alfia binti Muhammad Syazwan dari kelas 5 Gemilang dan bersekolah di SK Bukit Tunggal, Segamat. Kod sekolah saya ialah JBA 7020. Di sini saya akan menceritakan serba sedikit tentang diri saya. Di peringkat negeri, saya telah menyertai pertandingan assemble dari kuda dan genderang yang telah diadakan di Johor Bahru. Di peringkat daerah pula, saya telah menyertai kejohanan kriket dan telah mendapat tempat kedua. Manakala di peringkat sekolah, saya merupakan penolong ketua pengawas sekolah. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin membuat kupasan tentang sebuah buku yang menarik yang ada di pusat sumber sekolah saya. Buku setebal 150 muka surat ini bertajuk Teroka Sains 1, Menerokai Keajaiban Alam Ciptaan Tuhan oleh Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis. Penerbit buku ilmiah ini ialah Teroka Sains Sendirian Berhad. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2019. Buku yang bertemakan sains dan teknologi ini sesuai untuk murid-murid yang ingin memahami dunia sains secara mudah dan menyeronokkan. Buku Teroka Sains membimbing pembaca untuk meneroka keajaiban alam ciptaan Tuhan melalui fakta-fakta saintifik yang mudah difahami. Antara topik utama yang diketengahkan ialah: pertama, fenomena alam semula jadi. Buku ini menerangkan pelbagai fenomena alam seperti hujan, pelangi, gunung berapi dan tenaga solar. Penulis menerangkan bagaimana perkara ini berlaku secara saintifik, tetapi dengan cara yang ringkas supaya pembaca mudah dapat memahami. Kedua, hidupan tumbuhan dan haiwan. Pembaca akan diperkenalkan kepada haiwan dan tumbuhan unik yang menakjubkan. Misalnya, tumbuhan yang boleh bergerak sendiri, haiwan yang menyimpan makanan untuk musim sejuk, dan strategi haiwan untuk melindungi diri daripada musuh. Ketiga, manusia dan teknologi. Buku ini juga mengaitkan sains dengan kehidupan seharian manusia. Contohnya, bagaimana teknologi seperti robotik, tenaga elektrik, dan alat perubatan berkembang hasil daripada pengetahuan saintifik. Keempat, eksperimen dan aktiviti. Untuk menambah kefahaman, buku ini menyediakan aktiviti mudah yang boleh dicuba di rumah atau di sekolah. Aktiviti ini menggalakkan pembaca untuk mencuba sendiri, berfikir secara kreatif dan mengamalkan kaedah saintifik. Bagaimana kawan-kawan? Menarik bukan? Penulis menekankan bahawa sains bukan sahaja tentang fakta, tetapi juga tentang keingintahuan untuk meneroka bertanya dan memahami dunia di sekeliling kita. Ilustrasi berwarna, tulisan yang kemas dan jelas serta pelbagai gambar yang menarik memudahkan murid memahami konsep yang kompleks. Sebagai pengajaran dan nilai yang dapat diperoleh daripada buku ilmiah ini ialah: pertama, alam sekitar kita penuh dengan keajaiban yang boleh diterokai. Kedua, sains adalah menyeronokkan dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Ketiga, nilai murni seperti keingintahuan, ketelitian, kesabaran dan keberanian mencuba sesuatu yang baharu sangat penting dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, teknologi dan sains harus digunakan untuk kebaikan manusia, bukannya menyusahkan atau merosakkan alam. Kesimpulannya, buku Teroka Sains 1 bukan sahaja memberi ilmu, tetapi juga membina minat dan keyakinan diri untuk meneroka sains secara aktif. Buku ini sangat sesuai untuk murid sekolah rendah yang ingin belajar sains dengan cara yang menyeronokkan, praktikal dan penuh pengajaran. Saya amat mengusyirkan buku ini kerana ia menggabungkan fakta, aktiviti dan nilai mulia dalam satu buku yang menarik. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.